Pada hari ini, isu genosid menjadi topik hangat sehingga mendapat perhatian daripada masyarakat antarabangsa disebabkan oleh pelbagai konflik yang berlaku di sesebuah negara. Genosid merupakan suatu jenayah kemanusiaan yang melibatkan pembunuhan terhadap sesuatu kelompok, etnik, agama atau kaum untuk menghapuskan kewujudan mereka secara menyeluruh. Fenomena ini bukan sahaja mengancam hak asasi manusia, malah meninggalkan kesan terhadap kestabilan politik, sosial dan ekonomi sesebuah negara. Justeru, kami akan membawa sebuah lakonan ringkas yang menggambarkan isu genosid yang berlaku di tanah Palestin. Oleh itu, sebagai masyarakat yang berperkemanusiaan, hendaklah kita sentiasa cakna dengan keadaan masyarakat di negara lain untuk saling membantu pihak yang tertindas agar setiap negara mendapat keamanan. Sampai bila kita nak ada macam ni? Kenapa nampak macam tak okey je? Ayah risau dengan keadaan sekarang ni. Israel dah mula serang tempat kita. Isu genosid ni masih lagi belum habis. Tak tahulah sampai bila nak akhir. Isu genosid tu apa lah? Genosid ni satu pembunuhan sistematik untuk membunuh etnik, kaum dan agama supaya kewujudan mereka ni tak wujud ke dunia ni. Oh, faham. Hari ni kita belajar ABC. Ibu akan ajar korang pasal ABC tau. Ni A. Kenapa ni? Cepat bersiap. Kita nak pergi mana? Serang semakin dekat ni. Kenapa abang kemas ni? Serangnya makin dekat dah ni. Kita nak kena keluar. Jom, cepat-cepat. Kau siapa? Oh, kenapa jadi macam ni dekat kami? Ibu kita orang nak aman. Kau nak gimana, budak Palestin? Anak-anak, jangan takut. Walau apa pun jadi, semangat kita tak akan hilang. Seperti yang kita semua sudah maklum, genosid yang dilakukan oleh Israel ke atas penduduk Palestin sememangnya memberi impak yang buruk kepada rakyat Palestin dalam jangka pendek dan panjang. Berlakunya genosid menyebabkan kemusnahan fasiliti awam seperti sekolah dan hospital. Melalui genosid ini juga, genosid akan meninggalkan kesan trauma tidak kira usia, sama ada tua ataupun muda. Palestin, engkau bukan hanya cerita peperangan, bukan hanya rakaman berita dan statistik kematian. Engkau adalah luka yang berdarah dalam diam dunia. Engkau adalah tangisan yang tidak didengar oleh mereka yang pekak berkuasa. Kadang aku tertanya, apa makna aman jika ia dibina atas penderitaan orang lain? Apa makna kemajuan jika langitmu terus dihujani peluru? Aku tiada senjata, aku tiada pangkat, tapi aku punya doa yang turun perlahan setiap malam bersama air mata yang tak kelihatan. Palestin,
Engkau ajarkan aku tentang sabar, tentang cinta yang tidak pernah menyerah, dan tentang harapan yang masih hidup meskipun di tengah runtuhan. Suatu hari, aku percaya kau akan tersenyum, bukan lagi di bawah langit perang, tetapi di bawah langit yang merdeka. Oleh itu, marilah sama-sama kita teruskan pemboikotan dan bantulah untuk bersuara tentang isu ini di sosial media. Palestine. Free Palestine. No more murder, no more lies. Free Palestine. Palestine.